Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat sahabat-sahabat yang menonton. Okey, hari ini saya nak update tanaman rhizome bunga kantan saya yang dah berusia selama 1 bulan 1 minggu. Okey, lepas tu saya punya rhizome pun dah naik dah. Tunas dah banyak naik. So hari ini saya nak cuba untuk meletakkan baja lah baja NPK 15-15. Yang ni dia. Okey, jenama apa saya lupa, tak berapa nampak di kertas tadi. Baja ni NPK 15-15-15 untuk suburkan pokok lah. Cara saya akan cocok pakai kayu dekat tanah tu. Saya akan buat lubang sikit, saya akan letak baja lebih kurang dalam 50 gram lah. Mengikut pokok, tinggi pokok lah. Okey gang, kita ke tempat yang seterusnya, iaitu melihat rhizome kita yang berusia sekitar 1 bulan 1 minggu. Okey gang, ini adalah pokok rhizome kantan saya yang saya tanam sebanyak 6 pokok je. Dah nampak tunas, dah keluar lah. Yang berusia sekitar 1 bulan 1 minggu. Okey, kita ke pokok yang seterusnya lah. Ini juga pun merupakan rhizome kantan saya yang dah berusia sekitar 1 bulan 1 minggu. Yang ini okey, dah ada tunas baru dah keluar. Nanti saya nak letak baja tepi ni lah, jauh sikit daripada pokok lah. Letak dekat-dekat kan bahaya, takut panas. Okey, yang ni masih lagi belum, masih tak nampak lagi tunas dia. Okey, pokok ni tak nampak lagi tunas. Dah berusia sekitar 1 bulan 1 minggu. Geng, nanti kita nak letak baja lah dekat sini. Ataupun tak payah lah, sebab tak nampak lagi tunas. Kita letak yang ada tunas saja. Jadi geng, kita ke pokok yang seterusnya. Yang ini dah berusia sekitar 1 bulan 1 minggu. Okey, pokok pun dah naik. Yang ini kita letak baja lah nanti. Okey, ni kita akan letak baja lah. Cabut rumput sikit tepi ni, tubuh baja jauh sikit lah. Sini ke kita korek. Okey, pokok yang seterusnya. Dah nampak lah dia punya tunas. Okey, tunas baru. Dan termasuk ini juga. Okey, ni ya, 1 bulan 1 minggu usia pokok ni. Okey geng, saya akan tunjukkan cara bagaimana saya meletak baja NPK 15-15 subur. Saya letak tepi je, pasang tepi je. Okey geng. Okey geng, sahabat. Saya nak letak baja NPK 15-15. So saya akan letak jauh sikit lah. Okey, ni pokok. Saya akan letak sini lah, saya korek sini. Macam tu. Okey, saya letak dalam 15 lebih kurang 50 gram ataupun sekitar 20 gram lah. Saya agak aja. Saya tak berapa, sebab timbang saya tak bawa. Saya agak-agak je lah menggunakan penutup botol ni lah. Okey, inilah saya anggarkan dalam sekitar 50 gram lah untuk baja NPK 15-15.
Saya akan tuang kat sini je. Okay. Kalau mengikut info daripada Google, pada penanam bunga Kelantan, mereka meletakkan bajet NPK N15 ni 3 bulan sekali. So sekarang ni bulan 10, 11, 12, 1. Maknanya bulan 1 nanti saya akan letak baja lagi lah. Okay, ni saya akan tutup ni. Okay, itu sajalah ya. Okay geng, kita jumpa ke video yang seterusnya lah. Setakat hari ini sajalah perkongsian saya. Okay, rumput dah mula nampak macam nak panjang lah. Sikit hari kita nak measure rumput lagi. Okay, jumpa lagi. Episod akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.